Assalamualaikum guys, apa yang baik di sini. So hari ni kita akan buka puasa dengan baru. Sampai bazar. So kita orang macam tak tahu nak makan apa kan. Sebab kena ikut L lah, warna merah lah. Hari ni buka puasa kita lain daripada lain sikit. Diorang tak boleh beli ikut apa makanan yang diorang nak makan, tak boleh. Okay, diorang kena beli makanan ikut roda impian ni. Okey, korang mesti tertanyakan mana talent baru kita. Jadi hari ni kita akan buka puasa sama-sama dengan talent baru ni. Kita akan ajak semua orang yang lain buka puasa sama-sama. Tapi kita tak akan buka puasa dekat rumah je lah. Kita akan buka puasa dekat dataran Putrajaya. Alright guys, macam biasa jangan lupa like, share, subscribe dan tekan loceng tu. Jom kita buka puasa sama-sama dengan talent baru. Alright guys, sebelum tu kita kenalah bagi tahu yang lain ni kita nak buka puasa hari ni. Kalau tak, diorang tak tahu. Okey, jadi kita pergi dekat kita punya Fight Freestyle Family channel ni. By the way, kita dah ada 6,600 orang. Okay, make sure korang join channel ni. Tekan link di description di bawah. Kita ada buat banyak giveaway. Dan dalam puasa dan raya ni kita akan buat giveaway duit raya. Jadi jom kita buka puasa sama-sama. Okay. A few moments later. Okay, sekarang ni saya kat rumah Kalisha. Rumah Kalisha. Tak, Kalisha semuanya dah tunggu. Biar dia. A few moments later. Tiba. Mana Dafi weh? Dia dekat dalam. Berat ke? Tunggu Dafi. Boleh lah Mat. Weh Dafi, tak nak drive ke? Penat lah. Tak apalah guys, saya kena drive. Kita orang nak pergi ambil Lara. Okay, kita nak pergi ambil Lara. Nak pergi ambil Lara. Jom, kita pergi cyber. Jom. Alright guys, abang dah sampai dah tempat parking. Bazar dia dekat belakang sana. And yang lain belum sampai. Kalisha on the way, Dafi on the way dengan dia, and bersama juga Lara. Jadi hari ni yang ada kita orang je. Yang lain semua tak ada. Syahmi tak ada, Mia tak ada. Tapi hari ni buka puasa kita lain daripada lain sikit. Diorang tak boleh beli ikut apa makanan yang diorang nak makan, tak boleh. Okay, diorang kena beli makanan ikut roda impian ni. Okay, jadi kita akan set lah peraturan untuk roda impian kita. Jom. Okay, untuk yang pertama ni kita nak buat peraturan apa guys? So bajet makanan dia dengan minuman dia tak boleh lebih RM20. Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, makanan warna kuning. Dia cuma boleh beli makanan warna kuning dan air warna kuning sahaja. Okey, yang seterusnya makanan ikut nama huruf pertama. Maksudnya kalau nama dia contoh macam abang, nama abang Faik, so abang kena beli makanan huruf F. Okey, makanan warna merah. Okey, seterusnya makanan ikut cakap orang lain. So jadi kita dah settle lah dengan kita punya roda impian ni ada 5 peraturan yang berbeza. Jadi kita tengoklah nanti diorang dah sampai, diorang pusing roda impian ni dan tengok makanan mana satu yang diorang kena ikut. Meanwhile, Kita nak sampai rumah Lara. Rumah Lara. Okay, biarkan dia dulu. Sekejap aku nak balik. Dafi duduk depan. Tak, sekarang kau bawa lah Dafi. Aku dah penat tau. Ngantuk dah, micro sleep dah. Hai. So sekarang kita dah sampai rumah Lara. Kita orang akan colik dia. Tutup mata. Tak payah tutup mata. Masuk. Kita dah colik. Kita orang akan pergi Bazar Putrajaya. Nak pergi beli makanan untuk buka. Cakap lah. Tu je. Okay lah. Bye. Okey guys, tiba-tiba diorang dah sampai. Korang parking mana? Sana. Diorang parking depan sana. Fantastik. Hari ni kan kita kan nak buka puasa sama-sama kan. Tapi kita tak boleh sembarangan beli makanan kat bazar tu. Kita kena ikut roda impian ni. Halal. Ini apa? Apa ni? Makanan warna kuning. Okey. Yes. Abang balik. Hari ni Kisha boleh beli makanan dan minuman warna kuning sahaja. Nanti aku dapat tak sedap. Okey, Lara dapat makan ikut nama huruf pertama. Lara. So Lara huruf pertama L. Boleh beli. So boleh beli huruf L je. Tak pun ni lah, kalau ikut yang huruf L susah kan. Apa-apa makanan yang ada huruf L. Okay, dia.
Okey, Yaya dia dapat makanan warna merah. Okey Yaya, makanan dengan minuman you kena warna merah. Okey, tu ikut baju. Ikut baju. Tinggal abang dengan kau je ni. Kau nak sepin dengan abang? Okay. So abang dapat yang baki dia. Makanan orang lain. Tekan please. Alah. RM20. Makanan, okey Davi makanan bajet RM20. Makanan dengan air kau tak boleh lebih RM20 Davi. Jadi yang baki tinggal makanan orang lain tentukan. Orang yang decide makanan abang kan. Dah bincang dah. Abang boleh buka puasa apa hari ni? Boleh buka nasi lemak. Air buah. Satu air buah. Tak kisah air buah apa. Tak kisah. Sampai bazar. So kita orang macam tak tahu lah nak makan apa kan. Sebab kena ikut L lah. Warna merah lah. Macam Ya, saya L. apa siap. Kau apa Kalisha? Kalau kuning. Kalau kuning senang best. Aku nak beli abang Kalau balik. kuning rasanya senang tu. Okay, so kita nak cari makanan siapa dulu? Kuning asal. Senang dulu lah. Mana duduk aku tak boleh berfikir ke orang ramai. Okey Davi, kita kena cari makanan berbuka kita Davi. Jadi Ya. apa peraturan kau? Makanan bajet RM20. RM20, tak boleh lebih. Betul. Kurang tak apa, lebih tak boleh. Jangan lebih. And tadi makanan abang dah tanya yang perempuan, dia orang decide makanan abang adalah nasi lemak. Ush. Dia nasi lemak. Tadi kat mana kedai biryani? Tadi abang macam nampak kedai biryani kat ujung sana. Macam kat ujung tu. Kena masuk lorong paling hujung. Tapi kau confirm biryani tu Eh. tak lebih RM20? Tak, pasti. Yakin, serius. Sebab kita kena ikut tau peraturan roda impian tu. Okey. Boleh. Harap-harap tak lebih bajet dah. Oh, ya ke? Oh, dah habis Dah dah. habis, dah habis. Tak boleh, kambing tu tak boleh sebab dia lebih bajet. Lebih bajet tu. Alah. Nak nasi kukus ayam berempah satu. Kita cuba dah makanan ni. Nasi kukus ayam berempah. Nasi kukus ayam berempah. Harga dia RM12. RM12. Masih dalam bajet. Kau masih ada baki RM8 untuk beli air. Boleh. Okey, dah settle beli. Ada lagi RM8. Jadi seterusnya nak cari air. Kalau boleh nak cari air. Jadi dah jumpa air aku. Air tiramisu Air kopi. Ni memang minum dengan air kopi memang sedap. Air dan makanan dah dapat dah. Ada baki lagi RM4 tu. So makanan Davi dah settle. Sekarang adalah makanan aku pula. And diorang dah decide dah makanan aku adalah aku kena beli nasi lemak dengan air, tak kisah yang penting air buah. Beli je lah apa ada. Kita nak balik cepat tu. Sebab ramai sangat. Korang tengok ni kat sini ramai. Padat weh. Ini nak bergerak, nak berfikir tak sempat. Tak boleh bernafas weh. Tengoklah kat belakang macam mana. Tak, beli apa? Nak tengok pun susah. Kalisha, kau nak beli favourite kau ke? Nak patin tempoyak satu. Kalisha membeli favourite Nasi makanan je. boleh? Tempoyak. Next, nanti cari dessert ke? Sama. Senang kerja kau. Orang dah dapat. Saya rasa macam bawa adik-adik macam Dik, nak makan apa dik? Dik, kakak belanja. Tapi tak makan. Tak. Kau beli lemang, aku beli ayam ni merah. So boleh makan. Tapi tu dia dah ayam. Dia nak lemang, Satu je. satu je. Seorang je. Lain makan lain. Panas. Terima kasih. Nanti kita orang post. Okey, kita orang dah jumpa dah kedai nasi lemak kita orang. Setelah sekian lama kita orang berpusing kat sini. So ni adalah nasi lemak dia. Ada banyak ayam. Banyak tu lauk ni. Lauk dia ada banyak, ada berbagai jenis ayam. Dia orang tak cakap nasi lemak aku kena ada ayam ketaan. So aku akan letak ayam. Bau dia sedap Kau bau. misal tak beli nasi ayam? Tak beli nasi lemak. Tak misal. Tak misal. Betul. Yakin. Abang rasa makanan abang nampak lagi sedap daripada kau. Ayam goreng. Apa ha? Dah settle lah beli makanan. So sekarang adalah turn untuk beli air dan air buah kali ni. Ni ada kedai air buah. Ada ni lah. Nampak macam okey. Mangga satu. 8. Okey, terima kasih. Okey, air. Kita orang dah settle lah dengan makanan kita orang. Mana Davi Okay Davi, sekarang kita kena berkumpul dengan yang lain. Betul. Jom, kita cari diorang. Meanwhile, Ayam percik. Tapi I tak suka ayam percik. Okey. Sekarang rasa macam hidup sikit. Guys, tadi kita orang dah lalu sini. Lepas tu kita orang nak pilih yang tender town tu. Tapi ramai sangat. Lepas tu kita orang pusing balik sini kena beratur juga. Tapi pendek lah. Okey. Tengok ni korang, colour merah. Kita tendernya colour merah. Yes. Nak
Satu. Satu je baik. Satu RM6. Green tea 2. Dua. Thai tea satu, green tea dua. So, Total 3 dah. dia nak koktail. Nanti order ke depan. Okay. Nanti order ke depan. Satu, ni satu. Kira merah tu. Tak apa, boleh je. Kita colour merah. Kisha colour kuning. Kau nak dua box. Dua box. Tak cukup satu. Tak. Ni. Okay, terima kasih. Okay, Lara nak beli kuih. Nak beli kuih. Yang ada huruf L. Okay. So kita orang jumpa kuih lopek. Terima kasih. Okay dah. Saya kalau panas-panas ni saya nak berfikir pun tak sempat. Macam tak nak fikir. Kita orang beli dulu, nanti kita orang dah settle, kita orang baju balik sebab ramai gila. Bye. A few moments later. Okay, yang perempuan semua dah beli makanan diorang. Dan yang lelaki pun, kita orang pun dah beli dah makanan kita orang. Korang dah beli kan? Korang ikut kan peraturan produk impian tu? Ni semua merah ni. So, kita dah beli, settle. Jom kita pergi sana. Kita kena cari, kita nak buka kat mana. Okay. Sana. Okay guys, so kita orang sekarang nak cari tempat kat dalam tu. Selalu orang bawa tikar, tapi kita tak bawa tikar. Lepas tu nak duduk atas apa ni? Tanah. Dafi duduk mana Dafi? Duduk mana-mana lah. Kau tengok kalau tanya Dafi macam tu. Aduh, kita ada satu masalah yang besar, tak ada tikar. Ya, kita ada masalah besar tadi. Boleh lah. Weh guys, dia nak buka ni. Cepatlah cari tempat. Tak ada tempat. Tak ada tempat. Nanti memang semua makan berdiri. Bagus. A few moments later. Dah pilih tempat untuk kita orang berbuka tu kat situ. Nampak tak? Bawah signboard tu. Kalau korang nampak signboard tu, kita kat bawah tu. Dah jom buka. Bukber. Sekarang ni kita orang akan minum sekarang. Sabar. Ya, Belum masanya. Sekarang Dah ni tak saya kisah dah. baru sangat. Okay, sekarang pukul apa? Ya. Sekarang pukul 7.18. 7.18. So, kita ada lagi 10 minit sebelum buka puasa. Okay, jom. Sebelum kita buka puasa, kita kan tengah tunggu azan kan. Dia beli apa je untuk buka puasa? Beli ni colour merah. Chicken tender. Lepas tu colour merah beli ni tapi dah terjatuh. Jatuh. Ni terjatuh. Macam Asal? tu je. Kenapa tinggal satu je? Lepas tu dah tak boleh makan korang. Tadi dah terjatuh. Dia Sebab buatnya. ada orang tolak. Kalisha macam, ya. Apa ni? Bulan puasa Fina dosa besar. Astaga, macam Oh ni tak, jatuh. main-main je. Saya cakap Kalisha nak ke? Dia cakap tak nak. Lepas tu saya tak tepi. So, maksudnya cuai lah. Merah ni merah ni dengan merah tu. Merah. Bapak. Sebab tadi masih Lain colour kali. merah. Cuma dia dah cair, dia jadi colour purple. Rasanya dia ni macam buta warna lah. Kan dia tadi base dia colour apa? Color blind. Base dia colour snapping. Flashback. Kira merah tu. Tak apa, boleh je. Korang cuba komen ni colour merah ke colour purple? Tak, sebenarnya nampak macam colour pink lah. Sekarang nampak cair sebab tu dia jadi purple. Yelah, dia je betul. Women. Lara beli apa? So, Lara beli lemak. Wah, je lemak. Tak tahu lah sedap ke tak? Lemak ayam Lemak. Lepas tu air balang. Balang. Betul lah, ada huruf L. Air balang. Lepas tu Lara beli kuih juga. Kuih lopes. Lepas tu Kalisha beli apa? Itu je. Tempoyak. Kalisha beli Kuning. batik. Color kuning. Lagi? Beli air. Ni. Ayam apa tu? Jagung? Teh ais. Teh ais. Caramel. Caramel. Apa tu? Warna kuning juga? Caramel puding. Dia sekali ni cameraman. Banyak ya? Beli nasi ayam berempah dengan air kopi tiramisu. Betul abang diorang suruh beli nasi lemak dengan air buah. So abang beli nasi lemak ayam dengan air buah mangga. So sekarang kita menunggu je lah nak berbuka. A few moments later. Okey, sekarang dah masuk waktu berbuka puasa. Jom kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sunnah wa bika amanah wa la rizqa al-rahmah rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban amin. Baik. Dan
Kita orang dah settle lah dengan buka puasa kita orang. Air ni mana? Uga apa lagi? Kemas lah. Tak nak. Okay guys. Tak nak. Kemas guys. Kita tak nak kemas. Kita Siapa dapat nak kemas? tengok je. Tolonglah Gisha. Tak nak tengok. Gisha tak pegang apa-apa kan? Gisha lipat tikar. Dafi. Alright guys, itu saja untuk video kali ni. Aku harap sangat korang enjoy kita orang buka puasa sama-sama dengan talent baru. Alright guys, macam biasa jangan lupa like, share, subscribe. Dan kalau macam tu, kita jumpa lagi next video. Bye-bye. Bye. Jom.